Ada orang risau nak buat IF sebab ada orang cerita bila kita IF yang lama ni, maka masa-masa protein kita ni akan turut dibakar ataupun dihancurkan lah semasa kita dah IF tu. Betul, tidak ada salah tentang apa yang diceritakan tu, tetapi yang anda kena faham adalah otot kita ni ataupun protein ataupun kita cerita di peringkat sel-sel tu, dia ada dua kategori. Yang pertama adalah sel-sel protein yang dah rosak, sebab sel dalam badan kita ni dia ada cycle tau. Dia ada satu masa dia akan mati, kemudian stem cell akan create sel yang baru. Okay, itu adalah fitrah manusia, itu kita tak boleh nak sangkal sebab dia adalah fitrah. So, sel-sel yang mati atau yang rosak akan dimakan oleh sel-sel yang masih lagi hidup, sel yang dalam badan kita lah. Dan proses ni dipanggil proses autophagy. Dan proses autophagy ni adalah sangat baik sebab dia buang semua sel-sel yang dah rosak di dalam badan kita ni daripada berada di dalam badan. Sebab tu orang-orang yang tak buat IF, yang ada penyakit, contoh macam kencing manis yang kronik, muka dia nampak tua, badan dia nampak lebih tua daripada umur dia. Sebab masih lagi tertinggal protein-protein yang rosak tu, yang menyebabkan badan kita berkedut semua tu. Tetapi bila kita buat IF, maka proses autophagy tu dia akan clearkan sel-sel yang dah rosak ni, menyebabkan kita boleh nampak sentiasa awet muda. Kalau fizikal kita ni tak sama dengan umur kita pun, dia nampak lebih muda daripada umur dia. Okay? Dan yang kedua adalah kategori sel ataupun protein yang memang baik lah, yang masih lagi elok di dalam badan kita ni. Dia juga akan dibakar untuk menjadi sumber tenaga kepada badan. Tetapi hanya apabila semua lemak-lemak di dalam badan kita ni dah habis. Apabila habis semua lemak-lemak di dalam badan kita ni digunakan sebagai tenaga, last resort, dah tak ada apa dah, maka protein akan mula digunakan sebagai sumber tenaga. Sebab tu orang yang sesat di dalam hutan, orang yang memang tak reti nak survive dalam hutan lah, boleh jadi kurus sebab dia memang tak boleh makan, sebab dia memang tak tahu nak cari makanan macam mana, dan protein mula digunakan sebagai sumber tenaga. So kalau anda masih ada lagi lemak banyak di dalam badan, tak payah risaulah protein dalam badan ni hilang ke, dibakar ke ketika anda IF tu. Okay? IF ni bukan sekadar untuk turunkan berat badan, tetapi juga untuk kesihatan.